Okay, so sekarang kita ada di satu tempat develop software. Okay, yang mana sekarang ni kita biasa dengar VR dan juga AR. So sekarang ni kita akan kongsikan MR, Mixed Reality. Jadi Cik Badrul ada bersama-sama dengan saya dan juga Cik Edward. Okay, so di sini adalah satu hall yang mana untuk pembuatan software lah, develop software. Jadi Cik Badrul dia sedang melihat enjin Rolls-Royce A320. Okay, jadi kita akan lihat apa yang Cik Badrul buat ni. Okay, so di sini kita akan lihat enjin Rolls-Royce, okay, A320, yang mana Cik Badrul sedang membuka dan memasang komponen-komponen enjin kapal terbang. So di sini apa yang kita nampak Cik Badrul sedang buat, kita akan lihat dekat sini lah. Cik Badrul buat apa Cik Badrul? Oh, Cik Badrul akan menanggalkan komponen kapal terbang. Okay, so Cik Badrul akan buat satu demonstrasi membuka dan memasang komponen-komponen enjin kapal terbang. So jadi boleh mulakan. Okay, coba akan keluarkan inlet. Heatsink cover. Okay, heatsink cover. Alright. Inlet yang kedua. Okay. Baik. Okay. Fan enjin motor Jadi di sini adalah tujuan pembelajarannya Cik Badrul . So satu-satu komponen bagi memudahkan pengajar untuk menjelaskan kepada pelajar. Okey, tadi kita dah membuka komponen enjin kapal terbang. Sekarang ni kita akan pasang semula komponen-komponen yang dah dibuka tadi. Okey, Cik Badrul, sila pasangkan semula. Okey, ini adalah cara-cara pemasangan lah, pemasangan enjin kapal terbang yang mana mengikut sequence, ya, mengikut sequence yang apa yang kita buka tadi. Jadi ini adalah salah satu teknologi pembelajar yang terkini, yang selalu yang kita sebelum ni kita pernah dengar VR dan juga AR. Jadi yang ini yang kita panggil MR, Mixed Visual Reality. Okey, so sekian saja. Nanti kita akan stay tune yang produk yang ke hadapan. Okey, terima kasih.